Hello guys, hello warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini Justice for Zara. Korang ingat tak laporan Rumah Biru? Okey, kalau korang nak tahu, setiap tuntutan di mana-mana mahkamah sudah semestinya kita memerlukan ataupun menunjukkan serta mengemukakan bukti yang kukuh menurut hukum undang negara. Kalau tidak, mana-mana teori akan ditolak 100% oleh mahkamah. Sebaliknya, okey, di dalam prosiding inquest teori Zara jatuh tidak ada darah. Saya ingin memperingatkan juga yang kita hadir di sini dan dengan beberapa ulasan ini dan beria-ia nak kongsikan mengenai Zara. Kenapa guys? Jadi fokus kita sama saja dan orang kena tahu juga, dan kita sebagai rakyat Malaysia betul-betul terkesan dengan isu kematian misteri arwah adik Zara Karina Mahathir ini. Okey. Dan kandungan bagi setiap klip di dalam channel ini juga tidak lain tidak bukan hanyalah untuk solidariti Justice for Zara guys. Jadi ulasan seterusnya, korang nak tahu tak kelemahan dari keputusan forensik teori Datuk Ram akan dibuang ke dalam tong sampah. Nak tahu lebih lanjut, jom kita tonton Tuan Jim Fazli untuk mengulas selanjutnya guys. Pihak polis forensik menggambarkan teori kemungkinan Zara itu mati dan sebab kematiannya kerana jatuh daripada tingkat 3 tetapi tidak ada darah. Teori ini boleh ditolak 100% oleh Yang Arif, Hakim Mahkamah Coroner. Kelemahan simulasi dan teori kematian dan sebab kematian Zara ini, bila tidak ada keputusan forensik darah di kawasan tapak tanah Zara ditemui jam 3 pagi oleh KM. Saya amat risau jika teori pihak polis dan Datuk Ram Singh akan dibuang ke dalam tong sampah oleh Mahkamah Yang Mulia kerana adalah tidak logik. Satu teori dan hipotesis dibuat guna dua simulasi patung membuat satu generalisasi simplistik. Oh, beginilah Zara mati. Inilah sebab Zara mati, tapi tidak ada darah. Di atas tanah kawasan asrama dan tepi longkang Zara terbaring. Dan persoalan paling besar, kenapa tingkat 3? Kenapa bukan tingkat 2, tingkat 1? Siapa yang nampak Zara jatuh daripada tingkat 3? Siapa nampak? Wahai abang-abang polis kesayangan saya, Zara jatuh dari tingkat 3. Dalam siasatan Rumah Biru, KM mengaku dia tidak nampak apa-apa. Dia tidak nampak Zara jatuh. Dia hanya nampak Zara terbaring di tepi longkang. Sebab tu kita minta CCTV. Kita minta saksi 4 mata. Sekurang-kurangnya 4 saksi. Sebab bunyinya sangat kuat. Dan ketika itu, KM turun ke tingkat bawah bukan kerana terdengar bunyi tau. Untuk makluman Datuk Ram, untuk makluman semua pihak. Jam 3 pagi, Zara sudah terbaring di bawah. Bukan Zara buat acara terjun dari tingkat 3.